Assalamualaikum guys. Alamak. Bagi makan bayam Brazil guys. Yang ni makan tak bayam Brazil? Hui, makan tak? Kenyang lah kot. Yang tu, yang koko tu dia memang ayam RIA tu memang suka makan ni lah, daun. Bagi sama je, cuma tu lah, kita letak kat tanah kan. Kita sebenarnya kena gantung kan guys. Okey guys, ni hujan guys, nampak. Cuaca yang gelap guys. Setiap petang guys, Kelantan memang ribut lah guys. So kita akan tutup lah separuh kat sini. Dia angin bertiup guys. Nampak tu, angin bertiup dari sana ke sana, macam tu. So macam tu lah, nampak sana dah hujan tu guys. Tu dah gelap lah, dah hujan lah tu. Inilah tempat kita guys. So kalau apa yang kita buat untuk reban kita tu, ada benda lah yang kita patut buat, sebab ikut cuaca dekat sini kan. Kalau situasi atau cuaca dekat tempat korang mesti lain pula kan. Dia punya cara-cara yang untuk reban tu lah, dia sesuai atau tidak kan. Macam yang tempat tidur dia tu, pipe tu memang tak sesuai lah. Kalau buat dengan pipe kan, elok buat dengan kayu, dia punya permukaan flat lah. Boleh pipe, tapi pipe yang flat lah, bukan yang bulat kan. Dia memang tak suka lah duduk atas tu. Dia duduk atas batang besi tu. Dia suka tidur atas batang besi tu guys. Nampak tahi penuh dekat apa tu. Tu sebab jatuh kan, dia tidur jatuh atas tahi tu, jatuh atas tu lah. Tapi tak masuk lah dekat pipe tu kan. Makan. Dia lah orang pertama saya ajar makan bayam kan. Nama dia apa tahu? Mentega nama dia. Mentega, kokok sekali mentega. Dia mentega, kokok sekali. Mentega, kokok. Aduh, mentega tak nak kokok ah. Mentega. Macam ni lah. Duduk depan ni kan. Healing guys. Healing dengan pokok-pokok kat depan ni kan. Kita tengok pokok ni kan. Ni pokok keladi hitam guys, Black Widow. Ini apa ni, keladi apa ni, ekor pari guys. Ni habis dia makan guys. Hilang ni ekor pari dia. Tak apalah, biar dia makan. Ini keladi tompok putih guys. Ni baru nak tumbuh guys. Ini besarnya keladi ni, bukan kecil. Ni semua besar punya keladi. Saya tanam dalam pasu kecil supaya dia sentiasa kecil guys. Ni pun besarnya ni. Ini keladi apa entah, dia berkilat kat atas ni guys. Ni keladi askar guys. Nampak tu. Ni semua jenis besar sebenarnya guys. Saya saja tanam dalam pasu yang kecil guys, supaya dia sentiasa kecil. Okey guys. Ini pokok telang guys. Kuning dah guys. Tak cukup baca kot. Alamak, dah hujan dah guys.
Allah, jom. Itulah kita ni bunga dia guys. Saya nak tunggu dia sampai panjang sampai sana baru kita potong dia punya premier tu. Lepas tu dia akan tumbuh cabang-cabang banyak lah. Sekarang ni dia akan tumbuh straight je menegak macam tu. Hujan dah guys. Dah boleh masuk ni guys. Selalunya lah, sepatutnya lah Kelantan musim bulan-bulan macam ni bukan musim hujan lah guys, musim panas. Tapi sekarang memang hujan je guys. Ribut ni guys, hujan dia. Okay guys, masuk dulu guys.